Kepada sesiapa planning nak bercuti dekat Melaka, saya recommend korang Imperial Heritage Hotel dekat tengah-tengah bandar Melaka. Hotel ni memang lawa, nampak klasik sangat guys. Okay, korang boleh booking dekat online untuk mendapatkan rate yang berbaloi untuk anda. Jom kita check it out bilik dia guys. Yang paling penting tentang hotel ni ialah pemandangan yang saya nak sangat tengok guys. Yang nak booking hotel ni pastikan anda ada city view, so anda boleh lihat pemandangan luar Melaka, bandar Melaka ya. Bilik dia memang awesome. Saya booking Deluxe King. Okey, saya berpuas hati dengan bilik dia. Dia dengan TV LCD flat screen, pemandangan Melaka yang indah sekali. Daripada view saya korang boleh lihat Masjid Silat. Okay? Memang beautiful. Yang paling recommended breakfast dia tuan-tuan dan puan-puan, breakfast dia memang sedap. Breakfast dia campur dengan local Malaysian cuisine dan Thailand cuisine. Wow, memang sedap. Roti canai, nasi lemak, wow, semua ada. And so kepada siapa ingin bercuti dekat Melaka penuh dengan sejarah, korang boleh plan cuti anda. Okey, plan dan booking awal-awal, dapatkan rate yang murah dekat online sekarang. Ciao, kita jumpa video yang seterusnya.